Alhamdulillah, jumpa lagi pada pagi ni. Allah panjangkan lagi umur kita, alhamdulillah. Dan kena selalu ingat umur yang Allah berikan ini hendaklah kita gunakan untuk kebaikan. Ya, sebab ada orang umurnya panjang tapi buat maksiat kepada Allah. Jadi kita tak nak macam tu. Niatkan umur kita yang Allah bagi kita. Ya, tak tahu berapa lagi. Semua orang pun tak tahu berapa lagi umurnya. Kau tak saling tanya, kau pai bulan tapi jadi semua orang tak tahu. Jadi kita niatkan bahawa umur yang Allah bagi ni untuk digunakan pada jalan Allah, insya-Allah. Jadi kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Insya-Allah hari ini kita akan hafal seorang-seorang dulu. Dua, sebab ayatnya 3 baris, jadi 1 baris tengah. Nanti siapa yang fanukhriju bihi zar'a. Zar'a tu tanaman. Allah keluarkan dengannya tanaman. Okey. Nanti yang kedua baru ta'kul zar'a. Ambil yang kedua, ambil dari zar'a. Zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Okey ya puan-puan, insya-Allah. Baik, kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bi Allahi min asyaitani ar-rajimi. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Okey, kita boleh ramai-ramai dulu. A wa lam yarau. Fi'il apa puan-puan? Ya, betul, fi'il mudhari'. Anna nasuqu. Ya, itu fi'il apa juga? Mudhari'. Mana tahu? Ya, betul. Al-ma'a ila al-ardi al-juruzi. Yang tandus ya. Bumi yang tandus tu Allah yang datangkan air. Kalau kita tengok dekat mana? Dekat gurun ya. Tandus. Kali ada tempat yang ada air ya. Dan juga Allah berikan ilham kepada manusia buat terusan air lah dan berbagainya. Okey. Jadi itu semua sebenarnya yang bagi itu adalah nasuqul ma, Allah yang bagi ya. Okey. Fa nukhriju bi hi zar'a. Okey, kalau orang pertama kena sampai zar'a kami keluarkan bagi dengannya tanaman. Okey, yang kedua dia kena ulang balik tahu. Tanam tanaman tu. Okey.
Zar'a tak ada itu. Sorry saya tadi silap ya. Tanam tanaman ta'kulu min hu an'amu. Ya, an'amu binatang ternakan. An'am. Binatang ternak ni semualah ya, sama ada lembu ke kambing ke. Bismillahirrahmanirrahim. Zar'an, tanam tanaman, ta'kulu, ia makan, min daripada hunya, an'amu binatang ternakan, hum mereka, wa dan wadan anfusu diri-diri hum mereka. Adakah fala tidak mereka Fala tidak mereka adakah telah tidak adakah fala telah tidak yubsirun mereka melihat. Fala tu dia adakah fa maka la tidak yubsirun mereka melihat. Masya Allah, terima kasih. Jazakumullah khairan kathiran. Kerjasama Antuna. Nampaknya Antuna lebih banyak menghafal. Terima kasih. Walaupun ada sikit-sikit silap tu, dia silap. Tapi saya ni minta maaf ya. Yang saya belajar tu harfiah tu macam tu. Jadi kadang-kadang ada sebab itu saya kata tak ada. Sebab tak ada alif lam kan. Tak ada itu lah. Jadi tu bukannya silap pun. Tak salah pun. Cumanya dari segi konteks harfiah dia macam tu lah. Okey. Puan-puan, kita ready untuk... hari ni awalnya. Kita ready untuk satu ayat untuk puan-puan maknakan dan ya, ada itu. Sebab tu namanya alif lam takrif ataupun makrifah. Bila dia terjemah harfiah ada itu. Ya. Kalau ada alif lam mesti ada terjemahannya itu sebab dia. Tapi kadang-kadang bila orang dah macam saya perasan tapi saya tegur dia lalu aja, saya pun diam ajalah. Saya tahan ni kan. Jadi tapi kalau ada alif lam memang macam tu ya, puan-puan. Terima kasih Ustazah. Saya tu dari program hari tu pun saya ni orangnya kuat nangis kuat terharu, kuat sedih. Hari tu pun kat program pun saya tengok kawan-kawan datang pun saya happy, bukannya saya sedih. Tapi rasa macam ya Allah, ada orang datang dari jauh, ada dari Pucuk, ada dari sini kan. Bila Ustazah jam Ria datang ke kelas saya pun rasa yang sama. Kenapa? Dia seorang ustazah yang mengetuai penduduk dekat sini, penduduk muslimah ya, dan saya tak pernah pergi kelas dia. Saya minta maaf lah, bukan apa jauh pun dia juga ya. Jadi bila dia datang, dia beri. Minggu lepas tak ada kertas ni, terlupa fotostat. Dia tulis tangan tu. Dia tulis jawi laju. Tak macam saya terkedek ya. Dia tulis jadi saya raikan semua, terima kasih semua kerana sudi datang ke kelas saya walaupun dah bertahun ya. Tapi tak tahu tak siapa yang mulakan bawa saya ke sini? Arwah. Ya. Dah berapa tahun dia meninggal kan? Dia sakit kanser. Dia kan sakit kanser tu dah lama. Tapi nak akhir-akhir tu dah katanya dari dulu pun dia tak cek lah. Dia tak cek tapi dekat buah dada dia ada ketulan. Bila dia tahun berapa tu ya, bila dia kawan-kawan kata cek lah kan. Dia pun cek. Bila dia cek tu dia merebak. Terus dia
tak boleh jalan. Last kali saya jumpa dia, saya pergi rumah dia, dia boleh jalan. Tapi bila dia jalan tu sikit aje lah. Dia meninggal pun saya datang sini lepas alhamdulillah. Lepas kelas saya kat Semenyih, saya datang sini sebab tahu dia meninggal. Tapi bila sampai sini orang naik ke kubur tu dia naik bukit kan. Kaki saya dah penat. Jadi saya tak pergi ke kubur, dekat sini dah selesai. Saya jalan separuh jalan. Lepas tu baru habis kelas, drive dulu. Dulu muda sikit. Muda sikit ni dah tua banyak. Dulu muda sikit dia kuat. Ni pergi Semenyih, pergi mana drive sendiri je. Tapi bila nak naik bukit tu dah tak kuat, saya pusing aja balik. Jadi dialah yang mula bawa saya. Macam mana boleh kenal dia? Saya kenal dia dekat UKM. Kami ada kelas apa tak ingat. Jadi kat situ saya kenal dia. Okey. Alhamdulillah, semoga Allah merahmati beliau ya. Sebab itu untungnya puan-puan kalau kita dakwah. Ya, bila kita dakwah, walaupun kita dah meninggal, orang teruskan kelas kita, kita pun dapat pahala insya-Allah. Ya, kita pun dapat pahala insya-Allah. Sebab itu bila puan-puan bawa lebih ramai kawan ni, tu multi level marketing. Ya. Multi level marketing tu maksudnya kan kalau orang masuk multi level marketing tu, orang yang bawah jual pun orang atas dapat persen kan. Begitu jugalah, mudah-mudahan kita ajak orang, besok orang tu ajak orang tu tak ada kurang pahala kita. Ya, jadi kita mudah-mudahan begitulah. Ya, jadi puan-puan, kita ke ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-28 ya. Dan yaquluna. Fi'il apa puan-puan? Fi'il mudhari'. Macam mana puan-puan tahu? Ya, kat depan waw nun di belakang. Yaquluna. Dari perkataan qala, berkata ya. Jadi yaquluna, mereka berkata, mata, bila. Mata kalau dalam ayat lain mata ketika nak perang ketika perang Ahzab. Mata nasrullah, bila pertolongan Allah. Allah kata, ala inna nasrallahi qarib. Ingat-ingatlah, pertolongan Allah itu hampir, qarib itu hampir. Jadi mata tu bila. Hadza, ini. Hadza, ini. Kalau ini untuk kalimah muannas apa? Ya, betul. Hazihi. Ini kalimah muzakkar. Jadi dia jadi hadza. Okey, puan-puan. Al-Fathu. Pembukaan. Fathul Mekah. Ya, Al-Fathu. Pembukaan. Ada itu tak? Ada, kenapa? Sebab ada alif. Oh, boleh dua-dua, boleh pembukaan fathah, boleh kemenangan. Okey, kita nak ambil kemenangan pun lagi baik ya. Kemenangan itu ya, kemenangan atau boleh stroke ya. Pembukaan pun boleh ya. Sebab itu kita guna perkataan Fathul Mekah. Nanti mungkin Ustaz terangkan kemenangan ke pembukaan. Jadi perempuan ada itu ya, Al-Fathu. Itu Al-Fathu tu isim ke fi'il ke? Isim. Kenapa? Macam mana antara tanda isim yang ada kat situ? Alif lam, betul. Itu soalan yang awal-awal dulu, dah lama tak soal. Ingat. Ya, Al-Fathu, kemenangan itu. Ya, kalau dia direct translation, pembukaan lah. Sebab kita guna perkataan Fathul Mekah kan. Jika kuntum. Kuntum telah adalah kamu. Kuntum telah adalah kamu.
sadiqina. Orang-orang yang benar. Ni yang bukan yang tua, apa kataan itu? Yang veteran. Orang lama ni dia tak payah tengok, tak payah tunggu Ustazah Umi sebut kan, dia dah tahu dah. Sebab dulu dia pernah belajar yang ini Tapi dulu tak dapat baca seorang. Sebenarnya ramai juga kawan-kawan kita yang dari dulu yang tak dapat ikuti lagi dah kelas mungkin tak sihat. Ada yang tak ada ada yang dah tak ada. Oh iyalah, berapa orang sementara saya mengajar di sini, dah berapa orang yang pergi Kak Marhamah tadi. Oh. Yalah. Noridah. Sebab Noridah tu saya perasan dia rajin bertanya. Tapi saya tak tahu yang dia tu sakit. Saya bila dah meninggal baru saya tahu, oh dia mungkin dia kanser pankreas kot agaknya. Agaknya lah, saya pun tak tahu. Katanya operate Okey, itu ajal maknanya kita dah lama seorang pergi. Mudahan Allah redha dengan usaha kita dan Allah sampai masa Allah pun ambil kita kita pun tak tahu bila. Okey, puan-puan sampai situ dulu. Saya ada apa-apa nak tanya? Kalau tak ada, saya serahkan kepada Ustaz Anas untuk meneruskan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kita dapat teruskan pengajian kita pada pagi ini. Dan kita nak meneliti, ambil tadabbur daripada ayat yang ke 27 lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurzi fanukhriju bihi zar'a ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Sadaqallahul azim. Jadi sebagaimana biasa saya pun nak kena buka terjemahan umum dahulu. Kita bacakan terjemahan umum. Moga-moga dengan kita tengok terjemahan umum ini kita dapat kefahaman yang menyeluruh, dan daripada situ kita nak ambil iktibar bersama apa yang Allah nyatakan dalam ayat ini, insya-Allah. Baik, terjemahan Melayu Indonesia ni saya bacakan. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahawasanya kami menghalau, iaitu awan yang mengandungi air, ke bumi yang tandus. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu berbagai tanaman yang darinya makan hewan ternak. Tanaman yang darinya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan? Jadi ini adalah terjemahan umum yang ingin saya kongsikan. Baik, sebagaimana biasa kita bila baca tu kita nak fahamkan makna perkata dan juga makna ayat. Jadi di sini kita semak balik, awalam yarau, apakah dan tiada mereka melihat. Anna nasuqul ma'a, bahawasanya kami curahkan. Jadi dalam sini tadi dia gunakan perkataan atau penjelasan bagaimana Allah nak curahkan tu. Allah halau ataupun Allah halakan awan ke bumi yang Allah kehendaki. Ilal ardil jurza, kepada bumi yang tandus, kering. Jadi di sini Allah suruh kita manusia memerhatikan dan buat kajian. Buat kajian bagaimana Juruzi itu tadi bukan juruza. Silap baca. Aldir Juruzi Jadi di situ barisnya itu baris tu ilal ardi juruzi. Jadi al ardi bumi, lepas tu dia sifatnya al juruzi. Itu tandus.
silap terbaca tadi kalau barisnya. Jadi di sini dipanggil sifat mausuf. Di sini sifat kepada al-ardi. Jadi bumi yang kering, tandus. Jadi Allah suruh kita perhatikan bagaimana Allah curahkan air itu. Jadi kita tadi bila belajar kita gunakan perkataan nasuqu, iaitu kami curahkan. Jadi bagaimana Allah curahkan, itulah proses bagaimana hujan tu dia ada kitaran daripada air di bumi, dia ada evaporation ataupun penguapan, naik jadi awan, kemudian awan tu kemudian dia sejuk. Jadi bila sejuk maka uap-uap air tu bercantum, maka kemudian dia turun hujan mencurah-curah. Ni kita biasa dalam bahasa kita. Tapi cara turunnya pun bukan dengan kita kata satu dia panggil bongkah yang besar, tapi dalam bentuk yang halus. Dan ianya turun untuk Allah beri manfaat kepada kita, ya. Kalau turun dengan bongkah yang besar, apatah lagi kadang-kadang berlaku orang kata hujan batu kan, boleh merosak dan mencederakan kita. Tapi Allah Maha Kaya, ya. Dalam keadaan biasa Allah turunkan hujan itu dengan keadaan yang sangat sesuai, yang mana tidak mencederakan kita. Bahkan kalau saya kecil-kecil dulu memang suka mandi hujan pun. Jadi berapa? Lihatlah bagaimana Allah Ta'ala mencurahkan air itu kepada bumi yang kering kontang. Jadi ini yarau ni melihat bukan hanya dengan melihat pandangan mata kasar, tetapi melihat dengan kita kata kajian ilmiah. Supaya apa? Bila kita melihat sesuatu itu dengan begitu rapi dan teliti, akan kita sedar maha hebatnya Allah SWT yang mencipta alam semesta dan mengaturkannya. Dan inilah juga yang kita kata terkait dengan ilmu tauhid. Supaya apa? Dengan melihat alam semesta, dengan melihat apa yang Allah ciptakan, ya, di alam semesta ni, di sini bagaimana hujan turun, bagaimana selepas daripada itu Allah kata fanukhriju bihi zar'a, kami keluarkan, kami tumbuhkan. Keluarkan ni maknanya tumbuhlah, ya, dengannya zar'an, tanaman, macam-macam jenis tanaman, ya. Ada yang kita semai benih, ada yang benih tu dah ada, dia tumbuh. Dan di Nusantara kita ni, di tempat kita ni, ya, tak payah tabur benih pun. Kita tengok tanah tu lapang, mula-mula kering, tak ada apa. Lepas tu bila turun hujan, banyak rupanya benih-benih di situ. Ada rumput rampai dan macam-macam. Jadi daripada tanaman, daripada rumput yang pelbagai ini, ta'kulu minhu an'amuhum, ia makan daripadanya oleh ternakan-ternakan kamu, binatang ternak, ya, wa anfusuhum, dan juga diri-diri kamu. Jadi kita bila mengkaji, ya, ayat-ayat yang begini, selalu kita nak kaitkan dengan realiti. Kita lihat keliling kita dan kita ambil iktibar bahawa ada sebahagian tanaman tu kita bukan main berusaha lagi nak dia tumbuh, tapi tak hidup pula. Ada tanaman yang tak payah kita usahakan, dia tengok tumbuh dengan begitu subur. Kenapa? Yang menghidup, yang mematikan itu adalah Allah SWT, bukan kita, ya. Jadi kita hanya berusaha. Jadi kalau kita nakkan tanaman kita sehat, nak tanaman kita subur, kita kena siram dengan air, dan kita taruh baja pula lagi, ya, kerana itu makanan bagi tumbuh-tumbuhan. Dan ini menjadikan manusia itu orang yang apa? Berfikir, berikhtiar dan berusaha. Jadi dalam kita nak kesuburan tanam-tanaman, dalam kita nak kita punya apa? Ladang kita mengeluarkan hasil, maka mesti dengan ilmu, mesti dengan kajian. Bukan hantam sajalah, nanti
nasib-nasib, bukan begitu. Dalam Islam menuntut supaya kita buat kajian dan penelitian bagaimana untuk kita mengatur urus, termasuklah kita nak urus ladang kita, kita nak urus ternakan kita, dan jangan lupa diri kita pun kena diurus juga. Jadi bila kita tengok ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum, ia makan daripadanya oleh ternakan-ternakan mereka dan juga diri mereka. Jadi manusia makan daripada tanam-tanaman yang ada. Ada yang kita tanam, ada yang kita kata kita tak tanam pun Allah yang tumbuhkan. Jadi kalau nak dikaji ya dari sudut perubatan, maka kita tahu bahawa di hutan belantara kita ni, bahkan di keliling kita ni ada banyak tanam-tanaman yang Allah tumbuhkan, bukan kita yang semai benih pun, tapi punya khasiat-khasiat yang sangat hebat ya. Kerana apa? Kerana Allah jadikan itu adalah untuk kita ya. Jadi dalam hal ini Allah sebut di hujung ayat ni, afala yubsirun, apakah maka tiada mereka melihat. Jadi tengok perkataan yubsirun ya, juga sampai hampir sama maksud dengan yarau, iaitu mereka melihat. Jadi melihat, memandang, mengkaji, meneliti ya. Kalau kita bahasa Melayu, apakah kau tak tengok ke? Kau tak tengok ke? Kau tak perhatikan ke? Kau tak buat penelitian dan kajian ke? Jadi dalam kehidupan kita di akhir zaman ya, kita jangan hanyut dengan kajian kebendaan semata-mata. Kita di akhir zaman sekarang disebabkan sistem pendidikan yang ada, banyak tumpuannya kepada benda zahir, material sahaja. Sedangkan apa yang ada yang tersurat dan tersirat. Ini kita katakan yang tersurat yang boleh kita baca, yang tersirat maknanya apa yang ada di sebalik, apa yang ada yang kita kata perlu kita fahami di sebalik apa yang zahir nampak ya. Jadi itulah daripada ayat-ayat ini, pertama mengajak kita supaya apa? Kita merasakan ataupun kita sedar bahawa pencipta alam semesta ini maha hebat. Dia mengatur, mentadbir alam semesta ini dengan cara yang sangat sempurna dan bijaksana. Jadi dalam kita melihat apa yang ada keliling kita, kita hendaklah juga kaitkan bahawa kebijaksanaan Allah SWT ini bukan hanya dalam menjadikan benda-benda, tetapi Allah mengatur dia. Bagaimana perjalanan alam semesta yang ahli sains kalau kaji, mereka mendapati bahawa ianya sangat sempurna dan teratur. Maka bila Allah Ta'ala jadikan manusia dan Allah nak uji kita, maka ada peraturan-peraturan yang Allah telah tetapkan supaya apa? Supaya manusia ikut peraturan. Kalau kita lihat alam semesta, kalau dia tidak ikut peraturan yang Allah jadikan, maka huru-haralah alam semesta ini. Tetapi semuanya Allah kata kullun fi falakin yasbahun. Kesemuanya dalam berada di atas falak atau landasan masing-masing itu, mereka berjalan, mereka berenang. Maka dengan kesempurnaan itu sehingga kita boleh apa? Kita boleh buat kira-kiraan, calculation. Kita boleh buat dia panggil jadual. Termasuklah ya, jadual menanam, jadual untuk kita mendapat hasil, jadual untuk kita tahu masa bila kita nak tanam musim hujan ke, nak tanam musim kering. Jadi semua alam semesta ini bila dikaji, ia berada di atas perjalanan yang sangat kita kata elok, sangat sempurna, sangat bagus. Maka yang kita diuji manusia ni adalah bagaimana kita nak mengatur kehidupan kita ini. Jadi mengatur kehidupan kita ni ada peraturan-peraturannya.
baik peraturan makan, ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum, ya. Jadi macam mana kita nak makan binatang ternak, binatang macam mana yang kita boleh makan. Jadi ada binatang-binatang yang tak diizinkan oleh syarak, maka kita tahu ini haram, ya. Kemudian kalau yang halal pun macam mana kita nak makan dia, kerana ada binatang yang perlu disembelih. Ada binatang walaupun besar tak payah sembelih pun boleh makan. Contohnya binatang di laut lah, ikan tak payah sembelih, ya. Maknanya kalau tengok ikan dah mati, dia tak busuk, boleh makan. Walaupun kita kata ikan tu ikan jerung, ikan yang boleh makan orang kata kan. Tapi ikan hiu, macam-macam ikan lah. Jadi ada peraturan-peraturan dari segi macam mana nak makan. Begitulah juga peraturan-peraturan bagaimana kita nak mengatur kehidupan. Ya, kalau kita tengok bagaimana tanam-tanaman yang tumbuh, yang mengeluarkan hasil, maka ada tanam-tanaman yang perlu dikeluarkan apa? Zakatnya, ya. Hasil tanam-tanaman. Begitu juga binatang. Ada binatang-binatang yang perlu kita keluarkan zakat. Jadi apa yang Allah telah aturkan dari peraturan hidup, hari ini kita di akhir zaman banyak orang leka dan lalai daripada melaksanakannya, ya. Jadi contohnya, ya, bila kita sebut perihal air. Air ni ada dalam hadis Rasul SAW beritahu, ya, an-nas syuraka fi thalas, al-ma' wal kala' wan nar, atau kama qala, ya. Ada Rasul kata apa? Manusia tu ada riwayat al-muslimun, ya. Ada yang apa, Rasul kata orang Islam, ada riwayat mengatakan manusia itu dia berkongsi dalam 3 perkara. Al-ma', air kongsi, Rasul kata. Al-kala' ni apa? Padang ternak. Padang ternak ni terkait dengan apa? Binatang ternak nak makan. Wanar, api, bahan bakar. Jadi apa maksud daripada hadis ini? Jadi kalau kita mengkaji secara, ya, ringkas, ini adalah contoh apa yang Allah jadikan yang dia menjadi milik orang ramai. Ini menikah ammah. Dalam Islam ada apa? Ada peraturan yang mengajar kita bahawa air ni milik orang ramai. Jadi kalau kita pergi ke sungai, tak kiralah, ataupun pergi ke apa, kolam, tasik, ya. Jadi air yang ada di laut juga, ya, ini adalah milik orang ramai. Maka kita pergi, kita nak ambil, tak perlu minta izin daripada siapa-siapa pun, dan ambillah seperlunya. Ambillah seperlunya. Jadi bila kita tengok air, maka bila orang semua perlu, negara kena aturkan supaya apa? Supaya ianya diagihkan ataupun diperolehi dengan cara yang teratur, ya. Jadi air milik orang ramai, maka ada tempat orang mudah dapat, ada orang duduk jauh daripada punca air, ya. Maka negara lah yang kena aturkan supaya air ni diagih-agihkan kepada orang ramai. Begitu juga bila kita sebut padang ternak, ya, padang ternak adalah orang nak apa? Nak bawa binatang ternak, nak bawa binatang dia makan. Maka kalau kita bayangkanlah, ya, di kawasan padang pasir, kawasan kering kontang, tiba-tiba ada oasis, ada penempatan, ada air dan ada padang ternak, maka siapa-siapa saja, ya, yang lalu ataupun orang yang duduk situ, maka mereka berkongsi padang ternak ni. Maknanya tidak boleh orang buat bisnes monopoli kepung, lepas tu nak bawa binatang ternak makan kena bayar. Tak boleh. Dalam Islam itu adalah milik orang ramai, dia panggil milkiyah ammah, ya. Begitulah juga, ya, kalau ada bahan bakar apa dia? Contohnya kayu api lah.
Jadi kayu api yang mana dia jadi bahan bakar tu sebab Rasulullah SAW pernah dia bagi sahabat yang dia ingin cari pendapatan untuk cari keperluan hidup. Sahabat tu tak ada kerja ataupun tidak ada pendapatan. Rasulullah kata dia bagi sikit duit dan dia bagi alat. Dia kata pergi cari kayu api, dapatkan kayu api boleh jual. Jadi bukan apa, kerana pergi ke kawasan kita kata hutan ke kawasan ada dipanggil kayu-kayu yang dia panggil ini milik orang ramai. Ambillah yang perlu, maka pergi jual di pasar. Maka ini menunjukkan bahawa sebahagian benda-benda memang Allah jadikan untuk semua. Maka bukan dimonopoli oleh orang tertentu, maka negara kena aturkan dia. Jadi di dalam hadis juga ada menerangkan kisah bagaimana Rasul SAW pernah membagikan tanah-tanah yang mana dalam tanah tu ada seorang sahabat, dia dapat lot tanah yang ada garam yang sangat banyak, macam air yang mengalir. Maka bila sahabat lain dengar Rasulullah bagi lot tanah tu kepada seseorang, Bilal Mughni, pada sahabat tu. Jadi ada sahabat berkata, ya Rasulullah, tanah yang diberi itu ada garam yang banyak macam air mengalir. Bila Rasul dengar fakta ini, maka Rasul kata, oh kalau begitu tanah tu tak boleh dibagi kepada awak. Serah balik tanah tu dan ambil tanah lot lain. Kenapa? Rasul faham di situ ada ada garam yang semua orang perlukan. Maka ini menunjukkan bahawa ada hasil-hasil dalam muka bumi ini yang sebenarnya Allah beri, yang semua orang tak, seorang memerlukan. Maka negara kena aturkan supaya ia dapat diagihkan kepada orang ramai. Jadi daripada sini kita tahu bahawa di zaman yang kita hidup ini, orang kata di zaman moden, bukan garam saja, tetapi kita tahu bukan air saja, tapi ada ada minyaknya, ada bijihnya, macam-macam bijih, ada emasnya, ada tembaganya. Itu semua kalau tanya, semua orang tak. Kenapa? Kerana dia boleh, kita dapat manfaat daripadanya. Maka tanggungjawab negara sebenarnya untuk aturkan supaya semua hasil bumi yang Allah beri, ini dipanggil kekayaan yang Allah beri ini, diatur urus oleh negara, kemudian diagihkan kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Orang ramai. Maknanya citizens ataupun warga negara dalam negara yang menerapkan syariat. Jadi saya sebutkan perkara ini kerana apa? Kerana hari ini banyak orang dia bila melihat air, melihat hasil-hasil daripada muka bumi, minyaknya, emasnya, tembaganya dan macam-macam lagi. Sekarang ni di zaman kita pula ada apa dia panggil? Rare earth elements. Ataupun dengan nadir, nadir bumi kan. Yang mana ianya sangat sangat berharga dan sudah menjadi satu strategic asset. Maknanya siapa yang boleh kontrol REE, siapa yang boleh kontrol minyak, siapa yang boleh kontrol emas, siapa yang boleh kontrol tembaga, siapa yang boleh kontrol hasil-hasil perut bumi ini, maka ini satu kekuatan dan ianya boleh menghasilkan pulangan yang sangat tinggi nilainya kepada umat. Maka ini perlu diatur urus oleh negara supaya hasil itu dikembalikan kepada umat. Puan-puan, jemaah sekalian, bayangkan kalau semua syarikat minyak yang ada, kita ambil contohlah di tempat kita ni, di Malaysia. Semua syarikat minyak ini hasilnya masuk ke Baitul Mal dan kemudian diagihkan kepada umat. Semua, bukan minyak aja, semua lombong-lombong emas, semua lombong-lombong apa yang kita tahu, lombong bijihnya ke, lombong tembaganya ke, lombong boksit, semuanya diatur dan hasil tu dimasukkan ke Baitul Mal, daripada Baitul Mal diagihkan kepada umat. Maka kekayaan yang kekayaan yang sangat banyak, yang kalau diagih-agihkan tak ada orang miskin pun,
yang kita kata akan ada. Inilah contoh apa yang pernah berlaku zaman Sayyidina Omar Abdul Aziz, apabila dia mengatur urusan negara, mengatur urusan umat dengan begitu bersungguh dengan penerapan syariat, maka umat Islam menjadi umat yang apa? Kaya raya, hidup dengan standard kehidupan yang tinggi, sehingga waktu tu nak cari orang yang miskin, payah susah nak keluar, nak diagihkan zakat pun dah menjadi satu kesukaran. Kenapa? Semuanya orang berada lah, orang yang senang, orang yang kita kata standard kehidupannya sangat tinggi. Ini bukan teori, pernah berlaku, dan ianya kalau dilaksanakan semula. Kerana zaman kita hidup sekarang ni, ya, perkara ini tidak dilaksanakan. Kerana apa? Kerana sistem yang diterapkan ke atas kehidupan umat, bukan hanya di Malaysia, bahkan di negeri-negeri kaum muslimin, bukan penerapan syariat, ya. Kita boleh bayangkanlah, di negara Arab itu, kekayaan yang ada itu adalah hasil daripada apa? Minyak. Dan juga di negeri-negeri Afrika pun sebenarnya kaya dengan hasil bumi, tetapi diangkut oleh siapa? Oleh kita kata yang bukan Islam, kapitalis yang dulu menjajah di wilayah kaum muslimin. Bayangkan kalau semua hasil-hasil minyak itu yang sekarang ni dikontrol oleh siapa? Para penguasa yang tidak menerapkan syariat. Semua hasil tu diagihkan kepada umat Islam. Umat Islam kita kaya raya, ya. Tapi apa yang berlaku hari ini, kita sebut yang jauh-jauh lah, dekat negara-negara Arab yang kita tahu dia membangunkan pencakar-pencakar langit, kekayaan daripada hasil bumi itu, ya, khususnya minyak. Dah lah duit tu banyak sangat, simpan dekat bank mana? Bukan di negeri-negeri kaum muslimin, simpan dekat bank-bank Yahudi, di luar daripada wilayah Arab. Maka kekayaan itu sebenarnya digunakan oleh siapa? Kapitalis-kapitalis itu untuk apa? Untuk mereka buat macam-macam perkara, termasuklah, ya, mereka buat senjata, mereka buat peralatan untuk memerangi kaum muslimin sendiri. Jadi kita tidak boleh hanya berfikir benda-benda yang kecil saja, tapi kita fikirkan pengurusan umat. Kerana umat Islam di akhir zaman yang kita sedang hidup sekarang ini berada dalam zaman fitnah kacau bilau yang dahsyat, ya. Jadi dalam keadaan kacau bilau, dalam keadaan huru-hara yang dahsyat, mana tidaknya depan mata kita, ataupun kita boleh lihat di sosial media, saudara-saudara Islam kita di bumi Gaza tu, ya, menderita, hancur rumah mereka, kediaman mereka, kemudian kononnya ditaja apa? Ditaja ceasefire. Dia kata gencatan senjata, tak ada perang. Itu pun ditaja oleh siapa? Oleh orang kafir lagi, ya, musuh-musuh Islam yang sebenarnya mempermainkan dunia umat Islam. Trump kata okey, cukup dah. Lepas tu adalah, ya, pemimpin-pemimpin daripada negeri-negeri kaum muslimin datang berpakat, okey, setuju gencatan senjata. Tapi Yahudi Zionis itu yang memerangi umat Islam, dia tak peduli. Dia nak bom, dia nak bunuh, walaupun dah kata gencatan senjata, tetapi tetap saja mereka buat apa yang kita kata, ya, mereka bom, mereka serang, mereka menginaya kaum muslimin kita, dan dunia umat Islam terlalu lemah untuk nak apa? Membantu saudara-saudara kita Islam di sana. Bukan kita ni tidak ada kekayaan. Umat Islam Allah beri kekayaan yang amat dahsyat. Tetapi apa yang berlaku sekarang adalah tidak diterapkan peraturan dan syariat Allah, sehingga Allah biarkan kita umat Islam ini diratah, ya, dimusnahkan oleh musuh-musuh. Dan kita lihat keamanan ada keliling kita ni pun sebenarnya bukan keamanan sebenar yang berlandaskan kepada syariat. Ya, kalau kita tengok dalam fikih daulah ataupun bagaimana mengatur urusan umat ini, kaedahnya adalah amanul bilad bi amanil Islam, la bi amanil kufr. Aman negara itu dengan aman Islam, bukan dengan aman yang ditaja oleh kekufuran, oleh
sistem kufur. Jadi kita kena faham bahawa apa yang berlaku dalam dunia umat Islam kita hari ini adalah peraturan-peraturan Allah SWT tidak dilaksanakan, tidak diterapkan sebagaimana Rasul dan para sahabat telah menerapkannya. Jadi bila kita baca ayat-ayat yang mengingatkan kita kebesaran Allah Ta'ala, kehebatan Allah Ta'ala, kebijaksanaan Allah Ta'ala, maha sempurna Allah Ta'ala dalam mengatur alam semesta, kita lihat kalau kita buat sesuatu yang menyimpang dari peraturan Allah dalam mengatur urusan tanaman, mengatur urusan ternakan, mengatur urusan-urusan yang terkait dengan airnya dan juga pelbagai perkara, maka dia akan menimbulkan kekacauan. Apatah lagi dalam mengatur kehidupan. Mengatur kehidupan umat manusia, bukan umat Islam saja. Sebenarnya umat manusia mereka perlu diatur dengan peraturan penciptanya, iaitu syariat yang Allah turunkan kepada kita untuk umat akhir zaman, iaitu apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu Al-Quran dan As-Sunnah yang mengajar kita syariat Islam. Jadi inilah perkara-perkara yang saya ingin kongsikan, ya, bila kita membaca ayat-ayat yang terkait dengan, ya, Allah suruh lihat, awalam yarau, dan apakah tiada mereka melihat, ya, afala yubsirun, apakah maka tiada mereka melihat. Maka melihat tu melihat bukan dengan mata kasar saja, tapi melihat dengan, kita kata, mata hati, ataupun bahasa lain, gunakan akal fikiran kita untuk kaji dan meneliti secara mendalam dan bagaimana ianya perlu dilaksanakan dalam kehidupan, ya. Jadi pada pagi ini, ya, kita ambil, ya, pendekatan, ya, apa yang tersurat dengan apa yang tersirat perlu diperhalusi, perlu dikaji secara mendalam, ya. Kerana apa? Kerana kita tidak mahu kita ni leka dan lalai, daripada apa yang Allah telah turun dan syariatkan. Kerana apa? Kerana apa yang boleh membawa manusia ke neraka adalah apabila Allah beri, ya, mata, Allah beri telinga, Allah beri akal fikiran, tak digunakan sebagaimana yang Allah tuntut dan telah Allah perintahkan, ya. Sebagaimana dalam ayat yang selalu kita baca, ya, atau selalu kita dengar, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Allah kata sesungguhnya kami sediakan bagi neraka jahanam itu banyak daripada jin dan manusia. Yang macam mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka ni ada qulub, ada hati nurani, jantung kalbu, akal fikiran, tapi la yafqahuna biha, tiada mereka faham dengannya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata, tak mereka melihat dengannya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Bagi mereka ni ada telinga tapi tak mendengar dengannya. Ulaika kal an'am balhum adhal. Mereka tu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, lebih teruk lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi kita tidak mahu lalai daripada mengambil iktibar ayat-ayat yang sebenarnya perlu kita fahami, yang tersurat dan juga tersirat. Itu saja pada pagi ini. Moga-moga apa yang sempat saya kongsikan ini dapat kita manfaat dan kebaikannya, insya-Allah. Jadi kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.